Buletin utama malam ini mengenengahkan gejala masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja bawah umur, khususnya budak sekolah yang dilihat semakin membimbangkan. Tekanan emosi yang ditanggung secara senyap itu akhirnya menjejaskan pembelajaran dan kualiti hidup. Wartawan Mazarif Zafri Aziz Desa mengupas permasalahan itu. Seorang daripada 6 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental dan ia meningkat 2 kali ganda sejak 2019. Dapatan itu terdapat dalam laporan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023 Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan yang diterbitkan tahun lalu. Statistik remaja dari kawasan bandar lebih tinggi berbanding di luar bandar. Assalamualaikum. Saya Renisa binti Muhammad Azizi. Saya dari prasekolah. Hai semua, nama saya Muhammad Zelhaq bin Muhammad Azizi. Saya adalah murid tahun 2 dari Sekolah Kebangsaan Taman Pelai Emas. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sesuatu yang sangat penting untuk kita semua, iaitu kesihatan mental dan gaya hidup sihat. Apabila badan kita sihat dan minda kita tenang, kita boleh belajar dengan baik, bermain dengan gembira dan menikmati kehidupan setiap hari. Statistik daripada banyak pihak yang telah mengeluarkan perangkaan-perangkaan berkaitan kesihatan mental ni, kita nampak trend dia semakin meningkat. Yes, dalam kalangan kanak-kanak yang melibatkan yang sedang bersekolah dan juga ada yang sebelum masuk kepada sekolah rendah pun, which is prasekolah, itu dah ada statistik yang menunjukkan adanya peringkat umur yang sedemikian, dan ini sangat membimbangkanlah. Pertama, mari kita bercakap tentang kesihatan mental. Kesihatan mental ialah bagaimana kita berfikir dan bagaimana kita rasa di dalam hati. Apabila kesihatan mental kita baik, kita akan rasa gembira, tenang dan yakin. Kita juga lebih mudah memberi tumpuan semasa belajar di sekolah. Jika kita berasa sedih atau tertekan, kita boleh berkongsi cerita dengan ibu bapa, guru dan kawan-kawan. Apabila kita bercakap dengan seseorang, hati kita akan menjadi lebih lega. Kita juga boleh melakukan perkara yang kita suka seperti melukis, membaca buku dan bermain. Sekarang, mari kita lihat pula tentang gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat bermaksud cara kita menjaga badan supaya sentiasa kuat dan bertenaga. Salah satunya caranya ialah dengan makan makanan yang sihat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan seimbang. Tidur yang cukup juga sangat penting. Tidur membantu badan kita berehat dan memberi tenaga untuk hari yang baru. Apabila kita mendapat rehat yang cukup, kita akan bangun dengan lebih segar dan bersedia untuk belajar. Kesihatan mental yang baik dan gaya hidup sihat berjalan bersama. Apabila badan sihat, hati juga gembira. Apabila hati gembira, hidup kita menjadi lebih bermakna. Mari kita mulakan dengan langkah kecil setiap hari. Makan dengan sihat, bergerak dengan aktif dan jaga perasaan kita. Badan sihat, minda cergas, hidup lebih gembira. Terima kasih kerana menonton. Bye.